ke mana Tuan Bayus? Saya berada di Putua Village di Perak Tai Andak tu. Selalu masuk tempat ni. Tapi hantar barang aja kat belakang tu. Tapi hari ni dapat masuk dekat dia punya taman lah. Gitulah. Okey, belakang saya ni ada kepak. Siapa nak gambar sini boleh. Kepak ni warna gold ke warna putih. Okey. Nampaknya itu naga yang belakang tu buat macam ni lah. Nampaknya ada pemasangan kuda lah. Kuda. Ni terowong masa. Kita catat masa Catat masa sekarang ni pukul apa? Okey, 10:22 minit. Saya masuk kejap lagi. Kita masuk, kita lega-lega sini kejap. Kan? Kejap. Okay, bila kita dah sampai ujung ni masih 10:22 minit juga. Maksudnya masa tak berubah. Fotografi, tak cakap kita buat dan Michael Jackson dengan lutut dah longgar-longgar, dah bunyi crack-crack ni kan. Nak suruh buat Michael Jackson. Aduh kan. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu sejarah kita ni? Itulah. Mesti dia ni tintin fotografer dulu ni. Aduh mak. Ini sejarah kita ni, mana orang tahu? Dengarlah, nyanyilah sikit dengan Abang Faizal Tahir. Oi. Dia nak suruh kita nyanyi lagu apa? Jangan. Nampak tak atas tu? Cuaca tengah elok kan, kalau kita nyanyi sekarang tiba-tiba mendung. Malah Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai ramai perawat-perawat. Ada yang salah seorangnya dilatih sendiri oleh baginda, iaitu Syifa binti Sa'ad binti Abdullah. Oh, Syifa nama dia? Syifa. Sebab tu ada nama perwatan Darul Syifa tu. Dia bersempena dengan nama dia. Syifa binti Abdullah. Dia dianggap sebagai ahli perubatan seorang wanita yang dilatih sendiri. Gunakan bahan bumbu jugalah kat sini kan. Tempatnya tenang lah. Tu kuda, tapi kuda tu saya tanya tadi, awak anak berapa? Anak keempat. Mak bapak awak 2 lah kan. Tempat 2. Lepas tu berapa orang pasal awak? 3. Lepas tu cakap berapa lama kat sini? Setahun. 4, 2, 3, 1. Kuda. Maksudnya Lain macam. haram. Espanyol lah. Habla este Espanyol lah. Gitu. Okay. Saya ada rakan daripada Amerika yang tinggal di New Mexico. Jadi dia ada gaul lah, jadi faham sikit lah berbual kan. Antarabangsa kawan. Okey, jadi pada mulanya ketua Video untuk kali ni tempat semoga healing tu. Tempat healing biasa dia akan berlaku macam gini. Banyak-banyak tempat-tempat yang menarik lah kat sini kan. Biang gebung tu. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton sembang santai ni. Jadi saya tengah cari panda. Orang kata kan pokok buluh kan makanan panda kan. Panda makan pokok buluh. Pokok buluh makan panda. Okey. Tapi tak jumpa-jumpa juga. Cuma mata saya dah macam juga panda ni ada. Saya lah panda. Okey, tengah kemas barang ni. Ini stand ni dah rosak ni. Dah season dah ni. Jadi nak kena tukar baru. Okey, Terima kasih yang bagi gift. dah bagi gift Lama. Terima kasih. Hai, morning. Morning. Morning lagi Ya, morning lagi Pak, belum 12. Okey, belum. Duduk kat situ kan. Sambil ada minuman ke kan. Ada panji-panji. Ada panji-panji tu kan. Kat sini kan biasa kan. Kat sini biasa macam apa tau. Ada orang musuh, macam jeneral-jeneral perang kan, datang berunding tau. Oh gitu. Datang berunding, duduk. Aku cakap, kita hari ni jangan perang lah, tapi anggap aku menang. Tak boleh, aku yang menang. Tak, aku menang. Aku yang cakap jangan perang. Saya nak end saya punya live hari ni. Terima kasih sebab sudi join live saya. Yang tak sebab kena juga. Okeylah. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua.